Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Sekolah Menengah Pembesar Badak, Bacok Kelantan. Kami membina bandar masa depan dengan menggunakan SDG 7, 11 dan 15. Di sini terdapat SDG 7 iaitu Affordable and Clean Energy. Bandar yang kami bina menggunakan panel solar. Terdapat beberapa bangunan menggunakan panel solar yang terletak di atas muka. SDG 11 iaitu Sustainable City and Communities. Untuk menjadikan bandar kami lebih mampan, kami membina kolam ikan rekreasi di bandar yang kami bina. Di sini juga terdapat SDG 15 iaitu Life on Land. Bandar kami mempunyai beberapa haiwan seperti kuda, arnab, panda dan burung. Penanaman buluh turut disediakan sebagai sumber makanan untuk panda. Di sini juga terdapat beberapa ekor arnab. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.